Ha. Tu. Tu dia. Display. Ini bukan sintetik, bukan. Nak tahu dia real. Dia jadi malas. Itu ADM dia. Apa dia? Apa dia kata kalau kena ketum tu korang yang boleh kurangkan kan daripada 10 Tinggal Troy. Siap tak ingat. Saya kata kalau kena ketum normal lah yang tak kena korel, tapi korel memang payah lah nak daripada kena ketum biasa. Ketagihan dah lebih dahsyat daripada kena ketum biasa kan. InsyaAllah kalau kata orang tu ambil syabu atas tangan tak isap. Ini saya dengar apa dia cakap betul. Betul? Orang ajak minum pun tengok pun tak mau. Betul? Dia tak percaya apa saya abang tu. Dia tak boleh ke apa? Dia tak boleh, dia kena on dia. Dia tak boleh abang, dia kena on. Tu saya Pak Yu abang tu. Dia kena on dia. Saya kata dia nak berhenti kan nak ke mana ni? Dia kata dia nak berhenti. Tak apa aku buat. Aku ada sampel tu Pak Yus. Tapi aku nampak benda tu aku tak risau lah. Aku ada sampel tu kalau korang nak tengok berapa banyak aku punya barang. Boleh buka. Okey buka kamera. Dia tengok barang. Ada je barang tak isap. Tengok saja. Tengok dia dah jadi display Pak Yus. Rem tu. Kau ajak boleh buat display. Tu dia. Display. Nampak? Kalau betul-betul habis benda tu. Habis dah. Tu hak quality A tu. Grade A tu. Grade A tu tengok. Nak tengok je Aku boleh tunjuk lah. Ni aku pegang lah. Izinkan aku pegang Pak Yus. Pegang lah, nak pegang pun. Barang hang. Tu kalau simpan kat rumah tu tak takut kalau kena serbu ada barang tu. Tu. Gila tu. Gila ni barang elok. Ada trigger kah? Kalau ada trigger kau main trigger. Tahu tak berapa grade dia? Jangan cakap lah. Jangan cakap lah. Ini grade A punya. Ni KK punya barang lah. Aku ambil lah ni. Jeng. Sebatang tu saja dah berapa ratus? 800 Pak Yus. 800 babe. Sebatang tu saja. Dah jadi display lah. Jadi display tak usik lah. Tak usik lah. Apa nak usik? Natang apa? Datang apa kaca? Aku pandang tiap-tiap hari tu dosa lama aku. Ku cinta dia, sayang padamu. Datang apa bayi? Datang apa? Itu pada sendiri lah tanya. Aku nyanyi dah. Aku dah sebut dah. Yang berkaca. Tok King nyanyi lagu tu kan. Aku percaya benda tu Hanif. Yang grade D, dia akan pecah tu orang. Ini tak, dia akan jadi pepejan. Itu grade A paling tinggi. Azmi faham Azmi. Azmi. Oh dah rosak lah no kena benda. Lah display ya. Display lah harga dah macam sebiji apa highlight tu. Masa dulu kena tu habis modal banyak. Bayangkan lah aku cerita tadi syabu, heroin menggeledak sekali serentak, lepas tu sedut panah dekat tu. Tahu cakap aku cerita bukan kosong Pak Yus. Heroin tu aku dah buang lah. Omar Salihun Johor tu dia baru beli 1 pound 22,000. Lepas tu nampak live aku 3 hari Pak Putusan ambil. Okey kan, barang ada 20 pound. 1 pound, 20 pound, 1 pound. Lempar sungai. Dia tanya aku, macam mana nak buat apa ni Pak Yu? Apa dia? Barang ada ni, lempar lah. Barang 10,000 Pak Yu. Dia kata barang 10,000. Aku cakap ikut suka hang barang hang. Lepas tu dia main rumah aku. Dia daripada Johor, dia main rumah aku. Dengan kawan dia.
Ada seorang lagi aku punya ni jugalah. Macam hang lah. Lepas tu dia main-main. Aku tanya dia. Barang tu buat apa? Lempak sungai lah. Awak lempak? Takkan nak bagi kat orang. Dia kata nanya orang. Okey lah. Anik tanya aku kena serbu kan. Lah ni aku ikut program DRT. Dari day one tak pernah orang kacau aku lah. Alhamdulillah. Tak pernah. Diorang dah nampak lah kesal aku. Sungguh-sungguh aku nak berhenti benda tu. Korang bayangkan lah yang aku ceritakan yang aku cucuk highway ni. Aku bakar dia punya Celsius dia 120 Celsius tahap kepanasan dia. Fikir sendiri. Gila dia ni. Saya jumpa hak jenis Moki ambil dah. Tapi rasa Moki paling dahsyat pada dia lah. 2 orang yang saya jumpa selama saya buat pemulihan dadah ni. Pemulihan dadah arti ni. 2 orang hak jenis macam ni. Ambil syabu serentak dengan heroin. Panah. Sebab heroin ni kalau letak tapak tangan macam dia letak tadi boleh berlubang Boleh berlubang asid dia tinggi daripada asid biasa. Dia boleh kata gau-gau tembus. Dia boleh tembus. Bayangkan benda tu dia campur dengan heroin, dia sedut, dia panah dekat celaka kang. Ada orang tanya, itu bukan kristal sejuk. Ini bukan kristal sejuk. Ketik itu pure. Dari makmal sendiri. Pure. Kenapa aku simpan? Sebab satu, aku ambil treatment payus. Aku kata, kalau aku boleh pandang tu, tanpa aku nak ambil lagi, buat apa aku nak ambil? Jadi display lah. Saya ada kes kalau Kedah tu. PKP. Punya nak isak. Minta pak dia duit nak beli heroin. Sampai dia pecah cawan, dia tikam diri dia. Sebab terlampau gian kan. Lepas tu pak dia bagi duit, dia keluar. Balik-balik aku call. Call Aku cabak dia kata, aku percaya dia kata aku percaya dia kata tak percaya. Kalau tak percaya kena start lah. Macam aku tak percaya kena buktikan saya menipu apa ni? Kalau macam dia hang kena buktikan saya menipu. Kalau tidak nanya kawan-kawan. Sekali dia ambil treatment saya. Buat macam mana? Dia kata aku cakap start sekarang. Oh, gentle macam ni okey. Okey dia start. Ambil treatment bang sembang rabung aku setengah jam. Lepas tu dia kata, Pak Yu, kita sembang lama right? Saya keluar tadi beli nak ambil barang ni. Lepas tu, dah ada kat tangan saya. Macam Moki. Tapi tak berasa nak isap lah. Macam. Tak berasa nak isap. Moki pegang atas tapak tangan. Asal ni. Ada display, tak isap. Display tadi. Itu yang pulangan Pak Yus nak. Banyak. Bukti fizikal. Mental, fizikal, mental. Mental lu tengok ni. Aku tahu saya cakap lah. Hak mana yang ambil tu kalau tengok tasak ni aku tengok. Dah berpeluh lah tengok. Yang tercirit ada, yang berpeluh ada, terkencing pun ada. Aku pergi sekali lah. Okay. Ni aku mengajak orang ramai tau. Ini aku minta izin dengan Pak Yu ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Kita ambil 3 je lah Pak Yus. 3 je Ini bukan pro ni real. Oh dia. Ini bukan sintetik, bukan. Nak tahu dia real ke tak, aku boleh pecahkan dia. Kejap. Aku nak besarkan. Nak besarkan macam mana saya? Ya. Dia tak pecah macam kaca. Dia tak pecah macam kaca. Nampak ni? Tangan aku panas lah. Aku dah bakar ni, tapi aku tak nak. Simpan balik. Itu grade A. Okey, dengar betul-betul ya. Biasan kaca itu
tersenyum memandangku. Tu kan? Kaca tu tersenyum. Tangan aku gatal pegang benda ni. Lepas tu nak hilang kata apa? Basuh? Tak, aku biar je. Dia punya aura negatif dia sampai kat sini tu. Dia punya aura dia sampai tu. Kalau tengok aku duduk macam tu dia tu. Aku pecah, orang kata, alah, kau pecah lah benda tu kalau dapat real. Tak berkah, Habib. Pecah dia rata. Nak tipu apa lagi? Terbukti lah apa treatment DRT ni terbaik. Dia nak kata apa lagi, Bayus? Ya. ADK ramai tengok ni. Aku delete bagi tunjuk sampel. ADK ramai dalam ni. Nak bangga ni. Ada orang nak tangkap aku tak? Tak ada punya. Tak ada. Dia masing-masing faham lah. Setakat ambil kredit tu buat apa? Mana nak cari live macam aku ni? Ni tak ada saiban banyak buat tu. Kita kenalah bersemangat betul-betul nak berhenti, kena ada semangat. Tak payah cakap banyak. Hang berhenti sekarang. Duduk KK, aku duduk sini. Barang jadi, perang. Tinggal tu buat display lah. Tapi thank you lah. Gian ni, diorang trigger ni. Aku bagi tu, dia bagi tu. Diorang trigger ni, trigger. Aku ni jahat sikit. Nak tanya, kenapa ganja pula bila kena dia jadi lapang, dia makan nasi banyak? Kenapa dia berbeza dengan dadah lain? Tu ada lah. Dia cara dia lah. Dia cara lain pula. Ganja macam lain pula. Sabu ni macam tu. Sabu pun sama tak? Kalau kau campur dengan heroin, kau boleh makan satu esbok tu 2 hari, Ahmad. 2 hari habis. Kau akan rasa lapar lagi. Kau tanya mana-mana pemulihan apa yang konon ada yang bukan ADK. Aku ada nampak. Ada tak dia tunjuk bukti depan muka? Tak ada punya. Tak ada punya. Saya nak bagi penerangan lebih-lebih ke apa tak. Lah ni nak berhenti start lebih contoh. Nak cerita apa lagi berhenti je. Dia sebenarnya berhenti dadah bukan tentang motivasi. Tentang apa? Tentang sakit, penyakit. Perlu disembuhkan. Tapi kira okey lah. Anda kata nak banding sesemua dengan masalah dadah lebih mudah dipulihkan. Anda ada banding masalah batuk dengan masalah dadah. Kalau mengikutkan treatment DRT ni, masalah dadah lebih mudah dipulihkan. Sampai tengok. Macam tu kita offer pun. Nak cari secara susah lagi. Offer pun cara mudah. Saat aku besarkan. Sekejap. Saya tengok dia punya kesan dia. Aku pegang dia benda tu. Merah, Payus. Merah tu. Allah Akbar. Nampak tu lebam tu. Ambil sabun tengok. Kita test. Han lubuk buih sabun tengok. Aku nak tengok jadi apa. Yang sabun marjan. Ambil sabun marjan. Patut bagi tahu apa result dia. Mana tahu kita boleh tengok sebab kalau kena api. Ni yang celah kangkang tu. Tutup habis apa Yus? Ni tak tahu dia yang salah je ke. Tutup habis lah. Tutup habis Payus, tutup habis. Okey, bubur sabun dekat hang punya tu. Tangan, sabun marjan yang bekas tadi. Hilang tak dia punya tu? Kesan syabu. Tak mangga tak? Kau orang punya klien berani tunjuk macam ni? Klien aku buang 20,000 punya barang. Tak buang Sekejap kalau aku nak ni antara klien aku yang gila ni. Tak kurang gila dia pun. Tak kira aku langgar semua. Ikut kan. Ni lepas tali gantung ni. Kira rezeki lah lepas tali gantung. DNA lepas tu aku respect lah. DNA aku respect. Aku dapat DNA. DNA alhamdulillah. Aku respect lah. Respect benda tu. Sebab aku ambil rehab. Aku pass DK. Tapi aku cuma aku cakap je ni. Penerangan aku simpan. Aku ikut style Pak Yus. Kau nak boleh sekarang lah.
Okey Pak Yus, terima kasih banyak. Yus nanti Baik Tuan. Baik. Terima kasih Tuan, banyak. Pak Yus. lagi Tuan ambil nombor, Tuan screenshot nombor telefon saya. Saya ingat ada kot kat saya Pak Yus. Oh ada? Okey ya. WhatsApp saya. Baik. Okey, Terima kasih baik banyak, insyaAllah. Pak Yus. Buat tu Tuan, kesian kat anak Naya. Betul Pak Yus, betul. Naya, derita. Betul Pak Yus. Huh. Terima kasih banyak Pak Yus. Baik sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tu paling diorang heran. Kenapa abang tak pernah kena tangkap? Tak pernah kena tangkap pasal apa? Pandai jaga diri ya. Pandai jaga diri. Kau tak ambil benda tu, kau respect ADK punya program, kau respect program apa DRT, insyaAllah benda tu korang boleh sebat kat luar. Aku tanya Hang Hang hilang trigger selepas macam 2 hari 3 hari tu ambil sabun saja betul? Yang sabun dulu 3 hari. 3 hari. Lepas tu baru start treatment DRT. Sekarang hari dah ke-7 lah. Ni hari ke-7, baik Hari ke berapa trigger syabu hilang? Hari ke-4 dia tak lama. Dia terus cepat proses. Maksudnya hari pertama tu masih ada trigger. Hari kedua, ketiga, keempat clear. Dia habis. Tapi ulat tu hilang hari berapa? Yang last keluar semalam. Tak, maksudnya hari tu hilang tak keluar. Yang putih. Semalam baru keluar yang putih. Semalam baru keluar. Tu aku cakap Bayus, aku jenis yang agresif kalau ambil treatment, aku tak kasi can. Good. Alhamdulillah. Kita kasi can ni. Terus clear badan aku. Ringan. Aku Maknanya sepadu-padu syabu Sabah pun DRT boleh beat tu. Tahu kata benda ni ada potensi. Yes. Okey lah aku sebab hang duduk US lama. Grade syabu sana dengan grade sini ada beza ataupun tak? Ada beza. Sana lebih ganas ke sini? Dekat US lagi ganas. Yes. Sebab diorang pakai acid, chemical jenis acid grade A dengan oil tin oil tu yang minyak gas. Diorang pakai tu. Baik. Lagi gila lah diorang kat sana. Kalau aku bagi tunjuk Payus yang video ni, satu keluarga tertagih apa sabu. Nanti aku cari video tu. Baik. Payus nampak tu gila Payus. Han tahu tak syabu Australia dengan Malaysia yang mana lagi ganas? Malaysia. Kalau Han tahu lah. Malaysia ganas lagi. Malaysia. So Australia nobody lah. Australia diorang buat pendekatan terkawal benda tu sebenarnya. Macam play safe lah, aku tak tahu lah. Tak, maksudnya grade syabu sana lebih rendah daripada Malaysia. Dia diorang main grade C dengan grade D. Sebab aku punya klien aku, dia duduk kat Australia. Anak dia duduk kat Malaysia. Hari tu aku bagi treatment dekat anak dia kat Malaysia. So anak dia alhamdulillah dah okey lah. Anak dia sampai cari rumah tak jumpa balik. Lepas tu pergi balai. Tu yang Malaysia one of apa orang kata pendengar yang top lah, orang syabu. Dah sampai dia ambil syabu. Lepas tu cari rumah tak jumpa rumah. Lala dia tak tahu nak buat macam mana, dia pergi balai. Cakap dia cari rumah tak jumpa. Itu okey dengan Payu. Time aku hari duduk. Okey, ni cerita lawak lah. Ni aku ingat sikit lah bagi korang gelak. Aku ambil benda tu tahun 2009. Masa aku budak lagi. So 2009 ni adik aku, dia bagi aku pulang lah untuk kerja dulu lah. Aku hentam sabu dengan jadi tu first. Ni aku tak pernah buka cerita lagi lah. First time aku kena ni daripada dekat Cyber City dekat Sabah ni lah. Aku kena orang kan. Bosok malam tu pula ada double shift. Ada OT. Aku kerja macam ni. Pak Yu tahu tak? Jiran aku di polis. Aku pula bertinggal dengan jiran polis. Polis tu bukan lalang-lalang Pak Yu yang berpangkat tau. Ya. Aku kata, kenapa aku punya pintu? Sebab masa tu aku belum
boleh faham apa masuk Islam kan masa tu, masih Kristian lagi. Aku kata kenapa ada yang Quran di pintu aku ketuk lah. Ketuk, oi, bau syabu kuat Bayu. Abang tu keluar, kau dah kenapa bodoh? Salah rumah. Dalam rumah ketuk. Kuat syabu ni belah KK. Aku pernah handle kes perempuan belah KK lah. Masa tu tahun 2019. Masa tu nuzul Quran. Nuzul Quran. Mula dia tangguh 3 bulan. Dia ada kontak aku 3 bulan dia tangguh. Lepas 3 bulan tu dia kontak aku balik. Okay, dia transfer. Dia transfer. Esok aku post. Lepas tu nuzul Quran. So ada delay tau. Ni kes dekat KK lah. Kota Kinabalu tak. Kemudian adik dia meracau macam-macam. Lepas tu dikejarkan ke hospital. Masa sampai hospital, lepas tu petang tu barulah treatment sampai. Okay, so jarak masa dia macam tu Okay, adik dia, doktor mengesahkan 10 kali sawan. Bapak ya. Sebab apa? Mak dia dengan kakak dia kurung dalam bilik, tak pergi dia ambil syabu. Problem dia, adik dia merontah-rontah untuk kepala lala jadi sawan. Berbuih keluar mulut Lepas tu kontak ambulans, ambil sampai hospital, disahkan lumpuh. Ini efek dia bila tak dapat barang. Yang orang kata overdose kan. Bukan semua overdose dan susah nak overdose. Biasanya mati sawan ni sebab bukan overdose. Sebab tak dapat barang. Okey Lepas tu cakap bagi senyap. Diam buat lepas tu adik dia bangkit bagi apa semua. Dalam beberapa minit tu nampak perubahan. Ada video tu ada. Aku ada 3 video untuk tu. Aku buat video tu sambung-sambung. Kemudian besok tu doktor pening. Hak lumpuh tadi dia elok. Doktor semalam dia lumpuh. Ni dia boleh jalan. Dah boleh gerak-gerak, kaki boleh gerak, dia boleh sembang normal elok. Dah elok. Perempuannya tu kes perempuan. Nanti aku send video tu. Ahad yang kena sawan Payus ni cerita berat sikit lah. Aku nak cerita ni pun rasa bersalah sebab arwah abang sulung aku kan. Dia OD benda ni. Sampai dia meninggal dekat luar rumah. Aku sendiri jaga mayat dia 5 jam. Berbuih memang. Berbuih mulut dia. Aku sendiri dia memang overdose lah. Overdose. Aku nak salahkan ni orang tak boleh juga. Aku dah salahkan Allah pun tak boleh juga. Sebab ni salah dia. Payu tahu benda ni yang aku tak pernah buka cerita ni. Masa aku angkat mayat dia tu, ulat dalam badan dia semua keluar. Ulat keluar? Masuk ke ulat? Aku melompat Tak. Ulat tu keluar ikut mana? Ikut dalam dia punya bawah pinggang ni. Keluar ikut buntut ke? Keluar ikut buntut ke kencing? Dia bukan kencing. Dia keluar dekat kulit lah. Keluar kulit? Masuk kau ulat yang datang tu yang macam kau punya? Tak. Aku punya ringan lagi. Yalah maksudnya ulat tu ke? Dia penyakit miasis. Innalillah. Aku sendiri jaga mayat dia. 5 hampir nak dekat 6 jam. 6 jam dah berulat. Aku duduk atas papan ni sebab aku tak dapat angkat mayat dia, berat gila-gila. Allah. Aku pikul mayat tu seorang diri, Payus. Daripada mana ke mana? Dari luar rumah dia mati. Luar rumah. PKP tu, Payus. Oh, baru ni je. PKP 2.0. Oh, PKP tahun 2021. Aku kalau aku kenalkan Payu dengan abang aku ni, confirm dia akan rasa sama macam aku. InsyaAllah. Tapi aku terlambat lah. Ulat tu rupa dia macam mana? Dia yang ulat lalat lah. Oh ya. Ulat keluar kulit. Bertarabur ulat. Keluar sampai dekat mulut. Air keluar habis?
Bayangkanlah seram dia macam mana. Ya. Dia muntah benda tu, ular keluar. Pasal dia mati. Dia ambil jenis syabu juga. Sabu je. Sintetik punya barang, bukan piyung macam aku punya. Oh. Bermakna syabu pun dia boleh merosakkan sel dalaman sehingga bulat. Ini benda aku tak buka cerita. Ini lain payus je aku buka cerita ni. Sebab Allah nampak aku jaga benda, mayat abangku ni 6 jam payus. 6 jam. Yang jam yang terakhir tu, makcik aku buka muka dia penuh dengan ular. Dia sendiri takut tengok mayat tu. Allah Akbar. Patutnya cerita macam ni lah pembikin filem kena buat untuk kesedaran. Ya. Apa teruskan. Lepas tu so macam ulat lalat. Dia ulat. Aku tak tahu apa dia makan ke apa benda. Ada benda makan racun ke. Aku tak tahu lah. Sebab abangku ni, dia ambil kemoterapi. Dia ada kanser. So dia tak dapat tahan sakit tu. Dia dia nak tahan sakit tu. Kata jangan. Baik. Dia ambil kemoterapi. Maknanya binatang tu mendembuk-dembuk dalam badan dia. Dia nak bagi hilang rasa sakit tu, dia overdose. Dia ambil banyak. Sampai otak dia penuh dengan ulat tu. Otak pun ada ulat. Allah. Dia dah jadi macam, aku cerita dengan tak pernah aku buka dekat podcast seram ke mana-mana. Tak pernah ke sini. Masa kejadian tu ada lagi alam gaib pun, Payus. Aku nampak sendiri. Ada lagi cerita dia. Oh, okey. Aku nampak sendiri bayang-bayang tu pergi ambil dia. Bayang-bayang ambil dia? Masa adat dekat sini lagi kan, aku cerita berdamping dan menangis benda ni. Bayang-bayang Payus solid aku nampak dekat masa aku jaga mayat tu seorang diri. Keluarga aku dia biasa buat bercuti, aku dengan dia je dalam rumah tu. Bayang-bayang tu datang daripada pintu tu. Tinggi benda tu. Pergi ambil je. Aku nampak sendiri Payus dia masuk rumah macam tak ada. Waktu tu abang dah meninggal. Kadang tu mati semua lampu. Baik. Aku saja nak ambil cerita pendekatan hiburan ni untuk korang sedar lah benda ni. Yes. Mata hijab aku ni, sebenarnya hijab aku terbuka sebab aku ambil barang tu. Jadi aku nampak benda tu. Bukan aku nak kata high benda solid Payus macam orang. Ya. Tapi bayang-bayang lah. Dia ambil apa waktu kalau ni pun kalau orang tak tobat, aku tak tahu lah. Rasa siapa yang ambil. Masa tu Payus yang paling seram lagi. Aku dengar suara dia tau, ketuk pintu aku. Tahu tak ayat apa yang keluar Payus? Abang kau dah mati lah. Ini bukan aku nak buat yang seram ke ini. Suara tu bagi tahu macam tu. Dia ketuk macam orang biasa. Dia ketuk pintu ke ketuk apa? Aku pernah lena main game. Masa tu aku tak sedar. Bila ketuk itu macam orang yang ketuk panik bergegar pintu aku. Oh, gugu ni. Maksudnya time tu kau tak tahu yang abang dah mati? Tak tahu. Aku turun je bawa mayat dah satu rumah. Padahal baru meninggal? Baru meninggal lah. Serius lah? Ni aku tak buat tau. Tak buat tau. Kalau ingat balik aku boleh nangis lah. Cerita pedoman ni tibar untuk semua. Subhanallah. Dia. Aku tak tahu lah. Kalau dia hidup lagi Payus, aku bawa, insyaAllah aku bawa dia jumpa Payus. Benda ni senang sepatutnya sebenarnya. Jika rezeki time tu kalau aku jumpa kan. Benda tu post je. Bukan susah pun. Semua yang kau tengok dalam video-video kan dia jumpa aku. Aku nasib lah. Benda tu mudah macam kau lah. Benda jumpa aku. Sebab aku ni Payus,
dia membezakan aku dengan abang aku ni. Aku ada kesungguhan Pak Yus. Itu beza dia. Pak Yus nampak sendiri aku pegang benda tu solid tau. Tangan aku solid. Tak ada benda pun aku nak ambil balik lah. Yang mana yang terlibat tu ni saudara-saudara dekat bawah ni, Etia, korang dah jumpa dah DRT kan? Korang dah jumpa DRT, memang dah rezeki. Ramai lagi orang kat luar sana tak tahu yang DRT ni wujud. Ramai orang tak tahu. Anda nak ikutkan Brunei, Singapura, dia orang yang mana dapat daripada usaha. Tapi aku layan kat Malaysia, mereka kena datang sendiri ambil. Luar negara aku ketiak ni nak sampai dengan apa. Macam tu aku buat tu lah. Ni Pak Yus saya duduk dekat Singapura, pandai-pandai nak ambil. Kan? Tapi dalam Malaysia aku boleh bagi alamat Malaysia. Bayangkan hak daripada Brunei, aku kena post dekat sepadan. Hantar dekat pejabat pos ke apa, tapi dia bagi alamat. Bagi alamat sepadan. Hang masuk sendiri ambil, bawa masuk. Tu dekat Brunei tu. Sama je kat Singapura. Etia sendiri lah. InsyaAllah Pak Yus, Azmi. Kena serius dah benda ni. Apa DM aku, kalau apa DM aku pun, apa WhatsApp aku pun, at least hang punya list dah masuk dalam doa dah. Macam apa kata kan? Aku tak ni, tak usah hang DM apa WhatsApp aku je. Bila nombor hampa masuk dalam telefon aku, maksudnya submission tu dah ada dah. Doa tu dah ada dah. Aku boleh compare Pak Yus. Masa member aku mati. Yang 4 orang yang aku cerita tu kan Pak Yus. Member aku hilang kan. First time aku dapat member aku mati depan mata. Itu first time. Kenapa benda ni ya? Benda ni. Ulat tu. Cepat ulat meribok. Adakah ulat tu dah ada sebelum dia mati? Sebelum dia mati, dia ambil kemoterapi. Baik. Kemoterapi ni, dia tak semua badan atau jenis darah dia ngam. Ada yang survive benda tu. Dia sebab dia trigger satu benda parasit dalam badan dia. Yes. Dia jahat, dia makan macam orang zombie lah. Makan biar. Kotor pun dia makan. Baik. Tu merebak je. Sebab Bayu, kalau Bayu dengar kes aku lagi. Kes dengan keluarga aku lagi sebab. Alhamdulillah, maknanya Allah Ta'ala betul lah, Allah Ta'ala gerakkan hati aku untuk ni yang memang aku, memang, yalah kan. Subhanallah. Syukur. Bayangkanlah satu minit, bayangkan situasi aku jaga banyak berulat Bayus. Bayangkan tu je. Dengan yang tak ada pengalaman dia, tak ada apa-apa. Aku dah masuk Islam ni. Masuk Islam ni, tak tahu apa-apa Bayus. Pengurusan jenazah. Fikir macam tu lah. Tolonglah, saya minta semua yang ada ni, tolonglah jangan ambil mudah buat dadah. Sebenarnya kita tak boleh harap siapa, kita kena urus sendiri. Masalah dadah ni jangan harap EDK, jangan harap narkotik, jangan harap kerajaan. Stop lah nak blame orang sana orang sini. Tiada terus ya. Kita nak orang uruskan masalah kita, tak boleh. Uruskan sendiri. Kita nak kerajaan uruskan, tak usah. Uruskan sendiri. Pilihan kat tangan kita. Aku cerita benda ni Bayus, aku dah rasa lega. Allah. Segala masalah aku dah hilang. Buat kebajikan kan. Lah ni buat kebajikan masyarakat. Bagi apa? Nanti kita buat podcast nanti insyaAllah. Aku tak pernah share cerita-cerita aku. Cerita aku bukan sebarangan orang aku akan bagi. Podcast lain ada invite aku. Tapi aku tak layan. Lepas tu ada yang cakap, kenapa Pak Yus? Ada sebab dia. Kenapa? Bukan aku berhutang ke apa benda, tak ada. Ni Allah gerakkan aku untuk buka ni, untuk aku dah cakap kalau aku nak bantu DRT, sana aku nak bantu untuk bawa rakan-rakan lain ni ke arah kepuliaan. Pulangan dia ni lebih aku bagi. Kalau benda yang macam ni pun orang tak nampak, aku tak tahu lah Pak Yus. Sebab benda ni aku ada je kena kecam, ada je.